Dah siap kan, rangka untuk telaga punya. Alhamdulillah lega. Tak boleh siap ni atap dia ni, atap dia kita nak belah ni. Tu siap rangka dia tu, nampak tak? So kita buat pakai terakhir tak? Kita tak pakai kayu ni, kita campur sikit yang kayu yang kedai punya biasa tu. So yang lain semua kita pakai terah. Tengok dia punya kita buat unik sikit lah lain pada orang, tapi kena kemas sungguh lah. Kita kemas sungguh lah. Alright, nanti kita masuk atap. Yang pendek tu atap kat belakang. So yang depan tu kita akan pakai skepingnya lah, panjang. Yang panjang tu skeping. Tinggal lagi nak label-label tanah. Lepas tu siap apa batu sungai tu kita nak ikat lah. Ikat. Baru kita dekor tengok macam mana. Sekarang kita siapkan yang ni dulu. Alhamdulillah. Puan tau. Dia dapat kayu sikit-sikit ni. So kita angkut juga tadi sebatang lagi kita masuk ambil tu untuk apa, kita punya reban ayam tu. Sebab reban pun kita akan buat tiap besar kat ni. Ni kita akan ganti balik. Tengok lah nanti kita dah dapat idea lah. Kita akan start buat. Alhamdulillah.